Assalamualaikum semua. Selamat kembali ke 5 minutes with Dr. Hizwan. Okay, so antara topik-topik yang hot zaman sekarang ni ialah macam mana nak kurus. Ramai yang nak kurus ni dengan cara yang mudah, cara yang cepat. Tapi sebenarnya benda tu tak wujud. So mudah cepat sangat tu tak boleh lah. Memang ada cara-cara yang membantu mempercepatkan, seperti ubat-ubatan, injection yang tengah hot sekarang lah, Mounjaro dan sebagainya. Itu option yang ada, boleh dicuba untuk sesiapa yang memerlukan. Ada masalah obesity, memang susah nak turunkan berat badan, boleh datang kepada kami dan consult. Tetapi hari ni saya just nak borak saja, sharing cara secara natural untuk turunkan berat badan kita sebaik mungkin. Maksudnya dengan cara yang sihat lah. Tak adalah sampai diet yang melampau, sampai sakit perut, sampai gastrik, tak makan, pitam-pitam. Mungkin ada yang kurang senang dengan apa yang saya katakan bila contohlah macam ada orang intermittent fasting, yang terlalu ekstrim, yang tu tak boleh. Puasa sunat 2 kali seminggu tu cukup bagus lah. Selasa, Khamis kan, tu bagus. Patient-patient saya sendiri bila buat intermittent fasting yang terlampau sampai pitam, sampai ada yang kena hampir masuk hospital sebab blood pressure dah drop terlampau sangat, sampai gula drop sangat dan tak normal lah. So okay, cara yang paling efektif ialah untuk mendapatkan calorie deficit. Ni old school method lah, tapi memang berkesan. Calorie deficit dengan cara yang betul. Nombor 1 ialah kita kena cuba diet dengan betul. Sebab orang selalu fikir, oh exercise lah kan, exercise berya-ya, berlari sana sini, tapi tak kurus-kurus juga kan. Sebab sebenarnya bila nak badan fit ni, cantik ni, 30-40% sebenarnya exercise, 60% to 70% is more towards kita punya diet, pemakanan. Sebab kalau makanan kita out, memang kita exercise macam mana pun tak jalan juga. So apa yang saya cuba rumuskan lah, sebab kita ada 5 minit je kan. So kalau nak tanya lebih, boleh datang sini, boleh borak-borak, kita boleh have a one-to-one session untuk macam mana nak dapat diet control yang terbaik dan exercise plan yang terbaik. Tapi untuk rumusannya, makan tetap at least 3 to 4 times a day. Breakfast pukul 8, 9 pagi dah breakfast dah. Lunch by 1 something dah kena makan. Sebelum zuhur, lepas zuhur cepat-cepat makan, jangan delay. Dan dinner dalam pukul 7 sebelum atau selepas maghrib lah. Sebab kalau kita tak makan macam ni, tak ada cukup protein dan nutrien dalam badan, asid banyak sangat, gastrik pula jadinya. Sudah problem nak diet pun dah tak boleh, nak beraktiviti pun dah tak boleh. So apa yang kita perlu makan ialah high protein. So this is like old school method lah, cara yang lama, tapi it works. 10 kilo, 20 kilo boleh turun. High protein. Key point kat sini, proteinnya daripada mana? Okay, kalau pagi makanlah 2-3 biji telur sahaja. Telur je. Tak payah makan roti, tak payah makan nasi, tak payah apa. Breakfast telur sahaja. Kalau nak buang kuning 1-2 pun okey, sebab kalau banyak sangat kuning kolesterol kan. And then after that, protein yang dalam 1 biji telur ni adalah lebih kurang 7 ke 9 gram protein. So dah banyak dah tu, dah 2 dah 3 biji kan. Lunch time mungkin boleh amalkan chicken grill ke, ikan grill ke, steam ke, daging pun boleh steak, tak ada masalah. Dengan sayuran, banyakkan fiber sayuran. So daging tu pun atau ayam pun cubalah 100 gram. Satu ketul chicken breast ke chicken chop tu dah dekat 100 gram dah. Itu dah dapat 20 to 30 gram protein. And then sulamkan dengan karbohidrat kita ialah buah-buahan. Tak kisahlah sebiji oren ke, sebiji apple ke, separuh dragon fruit ke, rock melon ke, tak apa. Sebab fiber dia ada kat situ, sugar dia pun proses dengan cantik, tak adalah insulin kita spike sangat. And then dinner, okay, let's say kalau kita jenis makan dinner heavy, makanlah nasi sikit, semangkuk, separuh mangkuk pun boleh. Yang penting kuah jangan banyak jangan kita letaklah kuah berlambat-lambat atas nasi tu, jadi banjir, roti canai banjir, kuah banjir, nasi banjir, semua tak boleh lah. Kuah sikit boleh, tak ada masalah. And then after that dengan protein, again protein ayam, ikan, daging dan sayuran. InsyaAllah 3 meals ni cukup kenyang, sebab protein yang buat kita kenyang. Jangan salah kat situ, kita ingat nasi buat kita kenyang dan sebagainya. Sebenarnya bukan.
Dan apa yang saya tak sebut langsung dalam diet ialah roti. Roti tu avoid lah. Memang roti ni punca kepada bloating, kepada karbohidrat yang tak sihat. Avoid sebanyak mungkin. So banyak lagi saya nak cerita. Mungkin dalam part tu kita boleh cerita pasal diet yang seterusnya. Apa-apa pun boleh datang ke Klinik Family Bangi di section 7. Assalamualaikum. Bye.